Bagaimana seorang atlet berjaya menyelamatkan seluruh bangsa Turki di Bulgaria? Dia ialah Naim Soleimanoglu, dilahirkan pada Januari 23, 1967 di Kazali, Bulgaria. Naim ialah seorang yang berbangsa Turki, satu bangsa minoriti di Bulgaria. Sejak umur 10 tahun, Naim dimasukkan ke sebuah sekolah di Sofia untuk sukan angkat berat. Bila Naim mencecah umur 14 tahun, dia dilatih oleh jurulatih nombor 1 di Bulgaria, iaitu Ivan Abijev, dan pada umur 15, Naim menjadi juara di World Junior Championship di Sao Paulo, Brazil. Dan pada tahun 1984, Naim sekali lagi menjadi juara di Friendship Game. Dan pada masa ni, Naim ni dianggap sebagai hero, di mana dia diberi penghormatan yang sangat tinggi oleh kerajaan Bulgaria. Tidak lama selepas itu, kerajaan Bulgaria mengubah dasar negaranya yang tidak berapa mesra untuk masyarakat Turki. Seluruh rakyat Bulgaria yang berketurunan Turki dan beragama Islam ditindas, di mana mereka dipaksa untuk menukar nama ke arah lebih Slavik. Semua masjid ditutup, penggunaan bahasa Turki dilarang sama sekali, dan semua sekolah bangsa Turki ditutup. Jika ingkar, mereka akan dihantar ke sebuah kamp untuk menjalani hukuman yang lebih berat. Naim dan keluarga tidak kecuali. Nama ditukar dengan paksa dan pegangan agama mereka dipersoal. Naim sedar yang dia harus keluar daripada Bulgaria dan bongkarkan hal sebenar kepada dunia. Tapi setiap langkah Naim dikawal rapi oleh pihak intelijen Bulgaria. Namun pada tahun 1986, ketika perlawanan angkat berat di Melbourne, Australia, dengan bantuan pihak Turki, Naim berjaya lari daripada kawalan pihak Bulgaria dan berhijrah ke Turki. Pada tahun 1988, di kejohanan sukan Olimpik di Seoul, Korea, Naim menjorei pingat emas dengan memecahkan rekod dunia. Dan pada ketika itu, Naim menggunakan populariti beliau sebagai juara angkat berat memberitahu kepada dunia tentang layanan buruk kerajaan Bulgaria terhadap masyarakat Islam di Bulgaria. Dan pada tahun 1989, atas desakan United Nations, kerajaan Bulgaria akhirnya membenarkan rakyat Bulgaria untuk berhijrah ke Turki, sama ada selamanya atau untuk sementara. Dan inilah kisahnya, bagaimana seorang atlet menyelamatkan seluruh bangsa Turki di Bulgaria. Kisah tentang Naim Soleimanoglu ni ada difilmkan di sebuah filem yang bertajuk Pocket Hercules, Naim Soleimanoglu. Nanti aku akan letak poster filem tu kat sini dan korang boleh cari sendirilah. Dan kalau korang minat dengan konten macam ni, korang boleh follow aku.